6 peserta telah dipilih untuk ke Grand Finale Jalin Star Chef musim kedua. Episod kali ini, kami nak mencari lagi 3 peserta untuk melengkapkan senarai di Grand Finale Jalin Star Chef musim kedua. Siapakah antara mereka yang bakal dipilih? Mungkin Taylor University ataupun IKTBN Alor Gajah, mungkin juga UiTM Puncak Alam. Jom kita tunggu apa lagi? Mari kita mulakan Jalin Star Chef musim kedua, saringan 3 di UiTM Puncak Alam. Jom, let's go. Assalamualaikum dan selamat datang ke peringkat ketiga Jalin Star Chef musim kedua. Okay, so expectation saya untuk saringan ketiga, saya mengharap diorang fully utilize ke semua produk yang kita berikan di setiap stesen masing-masing lah. Dan pada hari ini, kita berada di UiTM Puncak Alam. Apa yang menarik pada hari ini, kita dapat wakil daripada institusi pendidikan yang berbeza-beza. Kita dapat wakil daripada UiTM Puncak Alam, IKTBN Alor Gajah yang mewakili TVET, dan juga Taylor University yang mewakili institusi swasta. Dan sudah pasti pertandingan kali ini dinilai oleh barisan juri, iaitu saya, Syamil Halik, wakil daripada Jalin, saudara Faiz, wakil daripada Idea Active, dan Chef Victor daripada Dashboard Hotel Cyberjaya. Today competition agak challenging sebab kena pakai produk yang spesifik, produk macam Jalin, utilize fully dekat dia punya every element lah. Dari segi itu memang kita challenging dekat sana lah. Tugasan anda pada hari ini untuk menyediakan hidangan yang bertemakan Modern Malaysian Gastro, dan anda perlu menyediakan hidangan anda dalam masa 45 minit sahaja. Nama saya Hazira Zulaika binti Hassan. Tak cukup sebenarnya. Sebab saya jenis yang kalau plating tu agak lambat. Lamalah juga. Saya Wan Muhammad Aizat bin Hanafi. Memang cukup 40 minit sebab dia minta kat situ hanya satu dish, satu hidangan. Kalau 40 minit tu sangat-sangatlah berbaloi lah. Pastikan susun langkah kerja anda dengan baik, urus masa anda dan gunakan setiap minit yang diberikan sehabis baik. My name is Gabriel Tan Wei Chi. After knowing that I'm joining this competition, it's also my first time learning how to order stuff for competition. Everything is quite new to me. Peserta semua sudah bersedia? Sedia! 45 minit bermula sekarang. Para peserta, dalam kiraan 3, 2, 1, mula! Nama saya Muhammad Danish bin Razali. Menu kali ni saya bawa ayam pecik, ada 2 sos pecik Kelantan, lagi 1 pecik biasalah. Mungkin kalau kita pedas saja, ada orang tak makan pedas. So tapi dia ada option lain untuk saya boleh makan kuah sos pecik putih tu. Hai, nama saya Danish Adam bin Muhammad Azwar. Kelainan yang saya bawakan adalah ayam pansur rulat, laksa Sarawak sos. Jaranglah orang bawa masakan-masakan tradisional Sarawak ke pentas pertandingan. Hi, my name is Cassandra Jaisley Daniel. To be honest, I'm here for fun. I think it's a very stimulating thing to join competitions because you get your standard right. It makes you more disciplined as in your work life as well. Hai, nama saya Noh Syakif Mikael bin Abdul Halim. Saya tak pernah masuk apa-apa pertandingan. So saya dapat tahu pertandingan Jalin. Saya cakap dengan kawan saya nak cuba. So dia bawa saya sekali. Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah ni kawan kelas saya lah. Saya pinjam baju dia sebab baju saya sedikit ketat. So saya pinjam lah baju dia. Okey, nampaknya mereka semua semakin fokus untuk menyiapkan hidangan. Adakah mereka mampu menghadapi tekanan ni? Kita tunggu dan lihat.
bin Anwar. Kalau persukaran dia kecil, tempat masak dia kecil. Kalau dapur dengan stage tu, api dia terlalu kuat. Kadang-kadang kalau terlepas pandang mungkin saya punya makanan tu boleh cepat hanyut. Kesukarannya sebab banyak orang dalam kitchen. So saya terlanggar banyak. Lepas tu saya ada juga masalah dengan stove. So stove saya rosak. Saya kena lari ke stesen lain untuk masak saya punya dish. Hai chef. Apa you masak apa hari ni? Masakan satu Malaysia. Masakan satu Malaysia. Saya cili indamel. So I'm going to do more baba nyonya side. This dish for Jalen competition is quite suitable because of the amount of Jalen products I've used in the dish, and I also feel like it's a way to showcase like baba nyonya cuisine as I said just now. Also, I wanted to show is like fine dining. Masak apa ini? Saya buat tauco sos. Tauco sos? Kismus. Ismut. Saya fokuskan dekat main saya tu tauco sebab saya tahu ramai yang tak kenal tauco. Saya nak jadi orang pertama bawa tauco ni pergi pertandingan. So bagi saya untuk saya lawan rasa masin daripada tauco tu, saya kena maniskan dan pedaskan sikit. So dia tak rasa masin. Aizat masak apa? Kita ada velouté tempoyak, bergedil quail egg. Ni inspire daripada Pahang. Masuk competition niat nak menang. Jadi awak tahu apa yang awak masak. Jadi awak boleh terangkan 100% sepatutnya. So kalau awak tak tahu, maknanya awak tak boleh terangkan lah. Protein apa? Masak apa? Ayam panso ulat. Ayam panso. Ayam panso masak dalam? Bamboo steamer, lepas tu nanti nak smoke. Dia smoke ayam panso. Oh, berani Pada hari ini mereka bersaing dengan sangat-sangat hebat dan best lah untuk persaingan yang ketiga ni. Sampai tak ada gap sangat di antara institusi. Jadi saya sangat-sangat gembira kat situ. Okey, nampaknya sekarang ni diorang semua dah start nak buat plating. Adakah mereka semua mampu siapkan dengan masa yang dah ditetapkan? So, jom kita tengok. Awal competition tu dah gelabah dah masa mula-mula tu sebab hari ni guna food processor lain ada masalah bila nak turn on tu. So 5 minit tu di effect throughout the whole competition lah, dia kacau timing. So masa plating pun agak gelabah sebab bekerja dengan masa, banyak fikir semua. I think the pressure came from the cameras. Yeah, the cameras a bit more pressure when you're like trying to play, especially those small garnishes. You're like rasa macam dah terlambatnya sebab semua orang semua dah siap. Saya je tak siap. Pasrah aja kalau tak dapat masuk final ke. Para peserta, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1, tamat. Sila angkat tangan anda dan berhenti memasak. One of the difficulty was during training, I tend to finish after the time limit. So, but today I managed to do everything on time. So, yeah. Secara visualnya sangat-sangat menarik, namun pemarkahan terbesarnya ada pada rasa. Kalau ikutkan memang akan membantu lah kepada industri juga. Every element yang dia buat tu, dia belajar teknik. Kebanyakan you'll be alone lah when you're doing your own dishes and everything. So this competition memang ada bagi ilmu kepada participant for them to enhance lah. Okey, macam yang kita dapat lihat dekat belakang saya ni, sesi penjurian telah pun bermula. Untuk pengetahuan anda semua, selain daripada rasa yang sedap, juri juga akan menilai dari segi plating, cara penyediaan masakan dan juga cara presentation mereka di hadapan juri. So, jom kita tengok apa kata juri. Jom. Bila rasa ayam saja, saya rasa macam biasa saja. He calls it as duo percik sauce, so I'm not sure what that is mean. Apa tu duo percik sauce? Macam tak harmonise lah for me. Ya. Dia tak blend. Basic lah. Next.
Nama saya Danish Adam bin Muhammad Azwar. For my menu, saya sediakan smoked ayam panso rulat, laksa Sarawak bolognese, pandan kelupis, lychee and syrup tweed. I think dia punya presentation boleh improve sikit kot, because when you presented it to us, dia macam sauce dia dah tempat lain-lain lah. Presentation tadi saya agak kecewa sebab semua elemen dalam tu semua nampak tak cantik, nampak serabut. Your fish, you gave two types of fish. One is a thin one, another one is a fancied one. Both taste okay, but the fancied one we preferred a bit more, bit seasoning a bit more, and the salad was nice. Sangat-sangat baru yang untuk roti jala tu. Jadi saya nak terima kasih sebab bagi benda baru, excitement kepada kami. Komen yang baik yang juri bagi, macam saya punya roti jala goreng. Sebab idea tu something yang dia tak pernah nampak and boleh ambil something from there. In terms of flavour, memang sedap, and also you punya fish punya tu sekali kita makan dengan sos, sedap. Cuma dia punya percik putih tu, dia portion dia tak nampak. Dia tersorok dekat di antara. Jujur daripada hati saya memang agak kurang memuaskan lah. Mungkin boleh nampakkan lagi and banyakkan lagi lah untuk sos tu. Today your dish was a bit disappointing also, I would say, because the rice was not cooked, the chicken was not deboned properly. I can still had the bones inside. It's my first time joining a competition and I didn't really had enough time to train. My chef asked me to choose something that I'm familiar with, so I chose that dish. So acar timun tu dia macam plain sangat, just timun saja. Acar timun tu mungkin saya terlebih suka. Saya boleh tambahkan dengan sedikit gula, dengan garam untuk bagi dia lebih rasa. Sayur yang kat fish tu, macam mana awak buat? Dia herbs yang orang Melayu pakai. Semua tu saya keringkan. Kreativiti awak saya rasa sangat-sangat tinggi lah. So keep up with that. Paling win the sauce belimbing madu. Belimbing tu. Just nice. Boleh jual tu? Ya, saya rasa awak boleh jual. InsyaAllah kalau rezeki, saya rasa saya layak. Okey, sementara kita nak menunggu keputusan juri, saya nak umumkan dulu peserta pilihan juri yang bakal membawa pulang telefon pintar di Jalin Star Chef musim kedua, saringan yang ketiga. Dan peserta yang bertuah itu ialah Cassandra Jessie Daniel dari Channel University. I really appreciate like getting to connect with all the other students around here. It's nice once in a while to step out of the tailor's bubble. Nothing really, there's no beef or anything. It's just like, oh, you guys are doing this, great. Yeah. Ini adalah pertandingan. Pastinya akan ada hasil yang positif dan juga hasil yang sebaliknya. Jangan kerana hasil yang kurang baik itu, awak padamkan bara api semangat itu. Perjuangan masih belum selesai lagi. Umur anda muda-muda, ada yang 18 tahun Saya 18 tahun, saya tak tahu saya buat apa. I got a lot of advice from my seniors, like in tailors, even chefs. They keep on encouraging me to join. Although it's my first time, if I can win, then win. If cannot, then just take it as an experience. Next, we can try harder next time and yeah. Pelajar yang pertama yang bakal melayakkan diri ke finale Jalin Star Chef ialah Noh Syakif Mikael. Terima kasih doh Aisyah bagi pinjam baju last minute. Kira baju ni ada tuah. Saya akan pakai pergi final insya-Allah. Pelajar kedua, Danish Adam daripada UiTM insya-Allah. I know that this is going to be my first competition dekat Culinary World ni. Saya join mula-mula sebab nak belajar je. Bila saya tengok lecturer saya semangat, saya pun macam, oh saya dah tak boleh nak join sebab nak experience je, saya nak menang juga. Baik, peserta terakhir, Hazira Zulaika daripada UiTM Puncak Alam. Saya tak menjangkakan saya dapat masuk grand finale pun. Pada awalnya just nak masuk, nak participate sebab nak just experience. Sebab saya kan baru SEM 1. Rasa berdebar pun ada juga sebab bawa nama UiTM kan. Tapi kita ada sedikit kejutan. Okey, saringan yang ketiga ini kejutannya kita dari pihak Jalin dan mereka menggunakan wild card mereka untuk membawa 3 daripada pilihan juri ini untuk terus ke peringkat akhir. Jadi, pesertanya ialah daripada saringan ketiga iaitu Cassandra daripada Taylor University.
I don't put that high of a pressure on myself to I say I must get into it. If I can, great. If I don't, that's fine. I still did great. Dish yang dia bawa adalah satu dish yang berani, dish yang terbaik di antara tiga. Cuma saya mengharap bila dia ke pentas final, dia dapat bersaing dengan pelajar-pelajar lain dengan yang hebat sekali. Industry ini which is very tough, but if you have passion and also we have determination for you to go more further down, you will learn a lot. Okey, harapan saya penggunaan produk Jalin tu saya harap utilize dan full marks je final ni. Last kali saya harap semua tanamkan diri anda masing-masing untuk terus melangkah ke depan dan tidak ke belakang. That's it guys, maka lengkaplah 10 finalis kita yang bakal bertanding di Grand Finale Jalin Star Chef musim yang kedua. Mereka itu yang terdiri ialah Nur Syafiqah Nazurah binti Muhammad Syakawi, Nur Ainun Maisarah binti Abdullah, Muhammad Muizuddin Akil bin Mustafa, Nur Zalika Nadia binti Zainun, Nasrullah bin Samsul Bahri, Muhammad Afiq bin Arifin, Hazirah Zulaika binti Hasan, Danish Adam bin Muhammad Azwar, Nuh Syakif Mikail bin Abdul Halim, Cassandra Jesili Daniel. Mampukah mereka memberikan saingan yang terhebat di Grand Finale kita nanti? Siapa tahu kan? Jumpa kita di minggu hadapan di Grand Finale Jalin Star Chef musim yang kedua.